Tapi Atuk tak pernah lupa bagi duit raya. Salatu khairum minan naum. Mesti mak bagi kan? Pandai mak buat surprise. Tak sabar nak buka sampul ni. Siap dulu lah. Mesti buka aku ni kan? Agak-agak ni berapa duit raya tahun ni ya? Sampul lah cantik. Hah? Surat je? Yes, mak tahu kau sedih. Tahun depan kita ganti ya. Tapi Atuk tak pernah lupa bagi duit raya. Atuk pergi mana? Kenapa Atuk tak datang dekat rumah saya? Ilyas rindu Atuk. Coba. Lihat, dia suka ke? Atuk kena tak dia? Ni, Atuk ada temukan sesuatu untuk dia. Dia suka. Dia lain kau lupa. Kenapa? Surat dari Atuk lah. Ilyas, cari diri Atuk simpan saya. Dalam surat Atuk cakap dekat kasut kesayangan Atuk. Manilah agaknya kasut kesayangan Atuk. Hah, ni lah. Ada sampul lagi. Mesti yang ni kan duit raya. Ada surat lagi. Ada lagi. Ilyas, pergi buaya selalu. Inilah buaya yang aku selalu naik dulu dengan atuk aku. Mana sampul yang atuk cakap tu tu pun. Mesti yang ni ada duit raya kan? Mungkin yang ni lah duit rayanya. Surat lagi. Ilyas, tengok ada sampul dalam Quran selalu baca sama-sama. Harap yang ni sampul terakhir. Mana Quran kesayangan Atuk ni pun Quran kesayangan Atuk. Ada sampul lah. Dapat juga duit raya. Ilyas, Atuk tahu Winnie tak pernah Ilyas. Tapi ikutlah. Ilyas sudah berlama-lama dan belajar. Ilyas, apa dah lama tengok Atuk simpan duit ni? Untuk Ilyas. Ilyas jangan sedih-sedih tau.